Dianggarkan ribuan kapal, ada laporan sampai 3,000 sedang menunggu laluan dan dalam masa yang sama hanya 21 kapal berjaya melepasi selat itu dalam tempoh 2 hari. Ini menunjukkan satu perkara jelas, laluan itu bukan lagi soal trafik biasa tapi soal kepercayaan dan hubungan antara negara. Bila kita nampak kapal Malaysia termasuk dalam senarai yang berjaya lepas dan lebih menarik lagi tidak dikenakan tol, itu sebenarnya isyarat diplomatik yang sangat kuat. Ini bukan kelebihan teknikal, bukan juga kebetulan logistik, tetapi hasil daripada hubungan bilateral yang dibina dan digunakan pada waktu kritikal. Selat Hormuz pula bukan laluan biasa. Ia mengendalikan hampir 1/5 bekalan minyak dunia. Jadi apabila akses ke laluan ini dikawal, ia memberi kuasa besar kepada pihak yang menguasainya. Negara yang mempunyai hubungan baik akan diberi laluan lebih mudah, manakala yang lain mungkin terpaksa menunggu atau menanggung kos tambahan. Jadi dalam kes Malaysia, kejayaan sebuah kapal untuk melepasi laluan ini tanpa halangan memberi implikasi yang lebih besar daripada apa yang nampak di permukaan. Ia menunjukkan bahawa dalam dunia yang semakin tidak stabil, kekuatan sebenar bukan hanya pada ekonomi atau ketenteraan, tetapi pada keupayaan mengurus hubungan antarabangsa secara strategik.